Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Fatin dan saya Cikgu Nadira. Pada hari ini kami akan mengajar mengenai salah satu komponen sastra. Apa itu? Nantikan. Baik, jom sama-sama kita nyanyikan lagu Jasa Bonda. Pengorbanan ibu tiada ternilai. Okey, terus petang ni kita semangat sikit. Lawan mimpi dia jaga, kau bersenang dia bekerja. Untukmu tiada terbatas, memberi tak minta dibalas. Ini hanya untukmu, kehidupan yang sempurna, punya kekuatan jiwa, berani maluah. Pikirannya dari rasa luhur, menuju sesembahan hancur. Itulah yang diwarisi pesan ibu terpahat di hati. Bernyanyi pesan-pesan. Okey dah. Okey. Tiada ternilai. Okey, terus petang ni saya semangat sikit. Kedua jaga, kau bersenang dia bekerja. Untukmu tiada terbatas, memberi tak minta dibalas. Ini hanya untukmu, kehidupan yang sempurna, punya kekuatan jiwa, pikirannya dari rasa luhur, sebelum terlanjur. Itulah yang diwarisi pesan ibu terpahat di hati. Saya dapat pelajari ibu adalah syurga ibu sesuatu dengan kegigihan dan kesungguhan seorang ibu demi mencari nafkah untuk anak-anaknya. Apa saya boleh dapat kat sini adalah pengorbanan dan perjuangan seorang ibu yang mungkin tak ramai anak-anak kat luar sana sedar dan perasan. Yang saya faham ialah saya dapat kasih sayang terhadap ibu. Okey, baiklah. Semua tadi dah dengar kan lagu tadi. Kita dah tengok apa intisari yang ada daripada lagu tadi. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu komponen sastra dalam tingkatan 3 antologi Bintang Hati tingkatan 3, iaitu Sajak Pesan Ibu Beribu-ribu. Pesanan ibu. Ibu, ku yakin kau mengenali yang mana permata, yang mana kaca, yang mana budaya, yang mana wayang. Berilah pesanan
satu melihat kita di pintu, bertanya kemana arah tuju. Jagalah diri selalu, di luar sana mungkin bencana menunggu. Kita menjadi jemu, mendengar pesanan beribu-ribu. Tapi ibu Mari kita lihat maksud setiap rangkap bagi saja pesan ibu beribu-ribu. Rangkap satu, mari kita lihat apakah maksud sebalik rangkap ini. Penyanyi menyatakan bahawa setiap anak mempunyai seorang ibu. Namun, seorang ibu mempunyai banyak pesanan dan nasihat untuk anak-anaknya. Mari kita lihat pula rangkap yang kedua. Ibu sentiasa memberi nasihat kepada anak-anak untuk tidak melakukan sesuatu perkara, rajin membaca buku dan menuntut ilmu. Ibu juga berpesan supaya memilih kawan yang berakhlak mulia dan mempunyai jati diri. Elakkan daripada memilih kawan yang mempunyai sifat negatif dan pentingkan diri sendiri. Apabila keluar dari rumah, sentiasa berhati-hati dengan sebarang bahaya. Anaknya menjadi jemu mendengar nasihat dan pesanan ibunya. Ibunya terus berpesan untuk menjaga penampilan dan kesihatan diri. Baik, kita lihat pula rangkap yang ketiga. Pada suatu hari, kawan anaknya bersedih selepas ditinggalkan oleh kekasih hatinya. Dia baru menyadari bahawa kekasih hatinya seorang penipu dan tengah ditahan oleh pihak berkuasa. Mari kita lihat pula maksud rangkap yang keempat. Anaknya besar apabila sering melupakan pesanan ibu yang mengingatkan untuk memilih kawan yang betul. Dia juga merindui pesanan dari ibunya. Kita lihat maksud rangkap yang kelima. Penajak sangat yakin bahawa ibunya yang lebih arif dan untuk menilai perkara itu baik atau buruk. Dia berjanji tidak akan jemu dan mematuhi nasihat serta pesanan oleh ibunya. Okey, baik. Itu sahaja 5 rangkap dalam sajak pesan ibu beribu-ribu. Sekarang cikgu nak tanya siapa di sini ada yang suka reda untuk bersajak. Boleh angkat tangan. Cikgu, saya nak cuba. Okey, baik. Pesan ibu beribu-ribu. Kita ada ibu. Ibu kita satu. Pesanannya beribu-ribu. Langkah kita diiringi pesanan ibu. Buat begini, jangan begitu. Bacalah buku selalu. Kukuhkan diri dengan ilmu. Pilihlah kawan yang mulia hati. Tolaklah kawan pementing diri. Pilihlah kawan yang punya petunjuk. Tolaklah kawan bertabiat buruk. Menyekat kita di pintu. Bertanya ke mana arah tuju. Jagalah diri selalu. Di luar sana mungkin bencana menunggu. Kita menjadi jemu, mendengar pesanan beribu-ribu. Tapi ibu tetap ibu. Pesanan bertambah satu. Saya nak cuba. Terima kasih. Ibu, ku yakini kau mengenali yang mana permata, yang mana kaca, yang mana budaya, yang mana buaya. Berilah pesanan beribu-ribu, malah berpuluh ribu. Aku tidak akan jemu, ini janjiku kerana aku tahu sempurna seorang ibu dengan pesanan beribu-ribu. Okey. Cikgu, saya nak. Cikgu, saya nak. Okey. Sini. Okey, silakan. Suatu senja, seorang temanku merintih kerana kehilangan kekasih. Kini baru disedarinya. Pilihan Musa berbulu anak. Biarpun menyamar cekap, ada masa termasuk perangkap.
Si bedul sudah ditangkap. Si bedul di dalam lekap. Saya nak cuba. Terima kasih. Ibu, ku yakini kau mengenali yang mana permata, yang mana kaca, yang mana budaya, yang mana buaya. Berilah pesanan beribu-ribu, malah berpuluh ribu. Aku tidak akan jemu, ini janjiku kerana aku tahu sempurna seorang ibu dengan pesanan beribu-ribu. Okey. Terima kasih. Cikgu, saya nak cuba. Okey. Mari. Okey. Dari ni kasih semangat sikit. Okey. Dia menyata dengan pesannya kerana dia alpa. Ibunya berpesan sejak dulu, pilihlah kawan yang bermutu, jangan dipilih kawan berhantu. Mengenang nasib temanku itu, aku merindui pesanan ibu. Ya, pesanan ibu. Baik, cikgu dah terangkan setiap rangkap tadi. Sekarang giliran kamu pula untuk ceritakan apa yang kamu faham. Kongsikan dengan kita rakan sekelas apa yang awak tahu daripada rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4 dan rangkap 5. Jika ada yang sukarela, boleh tak tanya? Apa yang saya faham, rangkap 1 ni bermaksud setiap anak mempunyai seorang ibu sahaja. Tetapi terdapat banyak pesanan ibu kepada anak dalam menghadapi kehidupan. Untuk rangkap kedua, apa yang saya faham daripada video tadi adalah pesanan ibu kepada anak meliputi keseluruhan kehidupan anaknya. Ibu berpesan agar anaknya rajin belajar supaya dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan berhati-hati dalam memilih kawan. Ibu juga berpesan agar anaknya mencari makan yang baik dan menjauhi rakan yang dapat mempengaruhi anaknya daripada melakukan perkara yang negatif dan bahaya. Ibu berpesan lagi agar si anaknya berwaspada ketika keluar dari rumah kerana bimbang akan bahaya yang mungkin menipu diri, walaupun si anak berasa dengan setiap pesanan ibu, namun ibu tidak pernah berhenti berpesan. Pesanannya sentiasa bertambah, termasuk pesanan agar menjaga kesihatan diri. Apa yang saya faham dari rangkap ketiga ialah rangkap ketiga ni menceritakan pada suatu hari penyajak melihat rakannya bersedih kerana ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia baru sedar bahawa kekasihnya adalah seorang penipu dan telah ditangkap. Apa yang saya faham tentang rangkap 4 ialah ketika itu rakan penyajak sedar bahawa dia telah mengabaikan pesanan ibunya agar berhati-hati dengan perkara yang buruk. Berhati-hati dalam memilih sahabat. Setelah itu, penyajak mula menerima hakikat kebenaran pesanan ibunya dan merindui pesanan-pesanan ibunya. Apa yang saya belajar dari rangkap 5, bahawa ibu ni lebih arif dalam menilai perkara yang baik dan perkara yang buruk. Okey, semua dah tahu. Okey, baiklah, semua dah tahu maksud sajak dan tahu apa yang input-input nilai-nilai ada dalam sajak. Sekarang aktiviti yang kita akan lakukan, cikgu mahukan awak jawab soalan. Cikgu akan berikan pautan dalam Canva. Kemudian awak buka pautan tersebut. Pautan ini akan bawa awak kepada Padlet. Okey, di sini contoh-contoh sebelum ini murid kelas saya dah buat. Jadi kat sini cikgu ada bagi aktiviti yang boleh awak buat. Pertama saya baca saja pesan ibu beribu-ribu. Kemudian pilih satu baris yang paling awak rasa bermakna dalam diri awak. Kemudian tulis baris saja dalam ruangan Padlet ni. Daripada situ awak keluarkan baris maksud daripada baris yang awak inginkan. Kemudian nilai
rangkap, nak cari rangkap. Kita mungkin menjadi jemu. Awak masukkan dekat situ, nanti automatik dia akan terpapar dekat depan. Mendengar pesanan beribu-ribu. Tulis baris sajak pilihan anda di sini. Dia nak tulis rangkap apa? Tapi ibu tetap Ini. Mana? Okey, tulislah. Diorang buat yang mana? pesanan bertambah. Dah sama. Cuba tanya kawan. Jangan sama Korang buat yang mana? Kita orang buat yang kita menjadi jemu mendengar pesanan beribu-ribu tapi ibu tetap ibu. Pilih rangkap kelima lah. Dia macam ataupun rangkap keenam. Dia macam lagi tu. So tulis salin ni lah kan? Rangkap sini kan? Rangkap ini. Korang. Weh, korang tulis rangkap kesemuaan ke? Tak. Kita orang ambil daripada kami menjadi jemu mendengar sampai bersanda bertambah satu. Tulis baris. Ni nak tunjuk Tak payah tak payah. saya okey. Ni sampai sini. Ibu menjadinya apa medali, apa mata sampai budaya mana buaya. Okey boleh. Ni. Siapa? Kalau tak boleh share. Sini ya. Okey, tag kat sini. Tag tu dia punya maksud dia. Perjuangan. Ringkaskan dia. Yang mungkin Yang boleh kat dia pendek kan. Pilih kat situ rangkap 5. ramai anak-anak tidak Okey. tidak menyedari. Lepas tu ibu dah siap. Dah siap. Okey, cikgu tengok dia kat sini. Okey tak cikgu? Dia automatik bila awak jawab dia akan terpapar terus dekat depan. Ni dia suruh letak huraian je kan? Kan nilai-nilai mana? Publish ke cikgu? Tengah publish. Terus scroll ada lagi. Tu. Dah dekat depan. Cikgu dah submit. Tu dah nak submit. 2 je kan? Yeay. Dah submit dah. Ni. Delete ke? Cik. Okey, baiklah. Semua nampaknya dah masukkan dalam Padlet tadi. Terima kasih. Cikgu berpuas hati dengan semua yang awak sampaikan dalam Padlet. Jadi di sini, cikgu nak awak praktiskan bukan sahaja mengenai pesan ibu beribu-ribu. Betul, kita kena menghargai ibu. Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, kita kena ingat pesanan ibu, kena jadi anak yang baik, kena ikut setiap satu pilih kawan yang baik, jaga kesihatan diri dan macam-macam lagi. Dan yang kedua, cikgu nak awak praktiskan penggunaan aplikasi ini dalam pembelajaran seharian awak. Sebab lepas ni dalam kehidupan awak akan meningkat dewasa, awak akan guna banyak lagi aplikasi-aplikasi digital pada zaman ini. Okey. Kerjasama yang diberikan oleh semua untuk aktiviti yang pertama. Seterusnya, kita teruskan pada objektif kita yang kedua. Kita nak capai objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu mempersembahkan sajak dalam pelbagai media kreatif. Jadi aktiviti kita seterusnya ialah cikgu nak anda ditugaskan untuk mempersembahkan sajak dalam pelbagai media kreatif. Apa media itu? Okay, kita lihat sama-sama. Awak boleh guna Suno AI untuk buat lagu, awak boleh guna Comic Factory untuk buat komik, awak boleh guna ChatGPT untuk cari cerpen, ataupun awak boleh gunakan Canva untuk buat poster.
Okey, baiklah. Cikgu terangkan sikit. Mungkin ada yang pertama kali melihat aplikasi-aplikasi ni. Okey, pertama sekali kita pergi ke Suno. Ya. Okey, awak buka daripada pautan yang cikgu berikan dalam Canva. Okey, caranya awak cuma perlu login masuk ke dalam Suno AI Merdeka ni. Kita kena buat ikut tajuk hari ni, iaitu pesan ibu beribu-ribu. Jadi cikgu nak awak masukkan apa-apa tajuk sahaja berkenaan ibu. Contohnya awak masukkan pesan ibu. Okey, dari sini nanti akan keluar daripada sini nanti akan keluar macam ni kan, lirik lagu, kemudian awak tekan create, saya hasilkan. Nanti akan keluar lagu dan lagu tersebut boleh dipersembahkan di hadapan kelas. Okey, itu pertama, Suno AI. Seterusnya, kalau awak nak buat komik, okey, awak boleh guna di sini. Bukan sahaja pautan komik AI, disebabkan kebanyakan pautan aplikasi ni menggunakan bahasa Inggeris. Jadi di sini awak masukkan Mother's Advice ke ataupun Mother ke, nanti akan keluar di sini gambar secara AI. Dia akan terus hasilkan gambar berkenaan apa yang awak inginkan. Okey, seterusnya awak boleh guna ChatGPT. Awak type Dina cerpen mengenai ibu. Okey, awak type di sini. Di sini ChatGPT akan keluarkan terus satu cerita pendek cerpen mengenai ibu. Okey, kalau contoh cikgu bagi kat sini kasih sayang ibu. Jadi nanti awak persembahkan kat depan apa cerita yang dihasilkan oleh ChatGPT mengenai ibu. Awak boleh masukkan sama ada awak nak terus bentang melalui ChatGPT ataupun awak masukkan cerita ni di dalam Canva. Okey, akhir sekali awak boleh gunakan Canva sendiri. Awak selalu biasa guna Canva kan, jadi masukkan cerpen tadi dalam Canva dan nanti awak bentangkan di dalam Canva. Okey, cikgu bagi masa 20 minit. Cukup tak kakak? Gunakan 20 minit ni untuk buat apa-apa, boleh tanya cikgu. Playing with a best friend. Okey. Okey, dah siap. Ni ke depan. Ada orang sini, seorang sini. Tu bila dah sini dia sini. Kita lepaskan dulu ChatGPT. Dah habis saya punya ni. Lepas tu terus kat kanan. Kat kanan dah sudah buat apa? Macam mana dulu? Dia draw je. Poster, lepas tu lah sudah bentang lah sikit. Nanti tak nampak bentang pula. Macam tak ni. Kita kena edit kena ada juga. Nanti kan biar cakap lama sikit. Okey semua, masa sudah tamat, 20 minit kita dah tamat. Jadi sekarang cikgu nak secara sukarela ke hadapan untuk bentangkan hasil yang awak telah buat tadi di hadapan kelas untuk kita sama-sama tengok. Okey, persilakan. Boleh ambil untuk cakap. Awak zoom sikit dia punya komik ni. Baiklah, kami telah menghasilkan komik pasal pesanan ibu menggunakan AI Comic Factory. Tajuk cerita dia adalah tentang satu kisah tentang ibu memberi pesanan kepada anak dia untuk tidak membuat kawan dengan orang yang salah. Okey, yang kat sini ibu dia anak dia macam dia nak buat kawan dengan seorang budak ni.
Tapi ibu saya pilihlah kawan tu elok, jangan buat yang nakal-nakal, jahat tu. Lepas tu yang kat sini ibu anak dia macam cakap lah kawan dia baik je, nak juga dengan kawan budak tu. Lepas tu kat sini ada tunjuk yang mak dia macam risau. Lepas tu dia tengok risau anak dia, risau dengan anak dia, Sesuatu dekat anak dia. sesuatu dekat anak dia. Lepas tu dia perasan anak dia keluar main, tapi dia balik lambat. Lepas tu mak dia tunggulah depan pintu. Kau dia nak balik gitu. Lepas tu anak dia dah balik tu, dia anak dia balik lambat sebab leka. Lepas tu mak dia nampak, lepas tu mak dia marah, bagi teguran lagi macam tu. Elakkan. Itu je. Terima kasih. Itu sahaja. Terima kasih. Okey. Okay, Kak Nat. Okey, itu saja. Terima kasih. Ya. Okey, awak buka record. Okey, boleh tepukan. Terima kasih kepada kumpulan yang pertama. Menarik kan dia gunakan komik untuk mempersembahkan tajuk berkaitan ibu, berkaitan sajak kita pada hari ini pasal ibu beribu-ribu. Jadi seterusnya kumpulan mana lagi yang nak sukarela untuk bentang di hadapan? Berdasarkan sajak yang kita pelajari tadi, kami telah menggunakan sulur AI untuk menciptakan suatu lagu tentang jasa ibu, dan inilah yang telah dihasilkan. Di pagi hari sebelum matahari terbit, ibu sudah sibuk memasak nasi dan telur. Tapi untuk anak-anaknya segala usahanya tak ada habisnya, semua demi senyum di wajah mereka. Setiap detik, setiap menit, setiap harinya, ibu mengorbankan segalanya demi keluarga. Ibu hidup cinta tanpa batas, selalu ada di sana tanpa ada yang bisa menghentikannya. Ibu tak kenal lelah, selalu ada di sisi untuk melindungi dan membimbing. Di malam hari ketika semua tidur, ibu masih berjalan-jalan, memikirkan semuanya aman. Begitu penuh dengan kasih sayang dan perhatian tanpa henti. Begitulah ciptaan yang telah dihasilkan oleh sulur AI. Lagu ini menceritakan tentang seorang ibu dan jasanya untuk memastikan semua anak-anaknya tenang dan aman, dan seorang ibu yang tak pernah kenal lelah. Okey, bagus. Terima kasih semua. Cikgu gembira hari ini semua secara sukarela nak bentang kat depan. Okey, kita teruskan kepada aktiviti selepas ni. Kita sudah merongka tadi sajak pesanan ibu beribu-ribu dengan cara kreatif kan. Berbagai cara tadi awak dah gunakan. Ada yang deklarasi saja, ada guna sulur AI, ada guna ChatGPT, lagi ada buat komik AI, guna komik AI Factory. Okey, sebelum tu saya nak bertanya, siapa di sini pernah menerima nasihat daripada ibu atau penjaga? Saya.
tak pernah lupa untuk menasihatkan kita. Okey. Sama lah juga, setiap ibu pasti akan memberikan nasihat yang berharga kepada anak-anaknya. Sama ada anaknya sejak kecil, daripada anak sejak kecil sehingga sekarang dan dewasa pun ibu sentiasa menasihatkan kita. Okey, baik. Untuk aktiviti seterusnya, cikgu akan mulakan dengan aktiviti kedua, iaitu aktiviti membuat poster. Poster berkaitan dengan kasih sayang ibu. Okey, pesanan ibu. Okey, cikgu nak awak pilih satu rangkap sajak yang paling memberi kesan kepada awak lah. Dalam rangkap tu ada banyak rangkap kan. Yang mana bagi awak terasa? Okey, dengan menggunakan Canva, hasilkan poster digital yang mengandungi pertama, petikan sajak yang dipilih, ilustrasi atau gambar yang sesuai, ketiga, nilai atau pengajaran daripada sajak tersebut. Okey, poster tu awak lepas dah siap, awak perlu masukkan dalam Padlet ataupun masuk dalam Padlet lah. Nanti cikgu nak minta semua persembahkan poster tu di dalam kelas. Boleh ke semua? Okey, cikgu bagi masa 10 minit untuk awak buat. Pastikan semua adalah petikan sajak dipilih, ilustrasi atau gambar yang sesuai dan nilai atau pengajarannya. Okey kelas, boleh mula daripada sekarang. Okey dah. Lepas tu ambil pesanan ibu sendiri. Dah ada dah. Okey, ni 3 orang ni dah boleh. Dia dah boleh ni. Dah boleh depan. Okey, dia orang bangun pun boleh tahu. Bermula, awak ambil petikan sajak awak rasa yang mana terkesan pada awak. Rangkap apa yang paling terkesan, mana awak suka. Okey, awak tarik balik. Okey, daripada rangkap sajak tu, awak tengok apa nilai yang ada dalam rangkap sajak tu. Tulis, okey, nilai kasih sayang contoh, nilai kekeluargaan, nilai pengorbanan. Boleh, nanti tulislah rangkap sajak dalam tu. Baik cikgu. Okey, nanti untuk cantikkan poster awak, awak boleh masukkan elemen. Dalam Canva ni, awak boleh pilih macam-macam elemen yang ada. Dalam elemen tu ada, kalau awak nak cari gambar ibu, awak tarik je ibu, emak ataupun apa-apa saja. Bahasa Inggeris pun boleh. Lepas tu, contoh, gambar ibu tengah peluk anak ke. Lepas tu nak bagi love tu, bagi rasa kasih sayang, letaklah love sikit. Baik. Okey, untuk tulisan. Tulisan pun boleh pilih macam-macam. Color pun boleh pilih. Pilih Okey, jelas. tulisan boleh pilih kat sini. Sini A ni untuk terangkan warna. Pilih tukar warna. Yang ni untuk bold. Lepas tu saiz tulisan pun kalau takut tak muat tu pun boleh pilih juga. Baik. Okey. Terima kasih cikgu. Pilih. Kalau boleh buat cantik-cantik Okey, buat cantik. Berarti next pin untuk tulisan ni. Kalau nak tambah elemen, kalau nak tambah tu pun boleh. Nak tambah. Okey, nak tambah apa juga? Okey, nanti cari je elemen. Elemen ni macam-macam awak boleh apik. Contoh nak cari gambar ibu, awak tak ada ibu ke mother ke. Lepas tu akan keluar terus. Nak buat lek ke, bagi gerak-gerak ke. Okey, ambil saja nilai. Untuk buat poster, awak boleh buka Canva. Okey, dalam Canva ni awak kena type mana dalam sajak pesan ibu beribu-ribu ni, yang mana paling terkesan pada awak. Rangkap mana paling terkesan pada awak. Awak pilih, lepas tu type balik. Lepas tu cari nilai. Nilai ataupun pengajaran yang awak dapat daripada rangkap tersebut. Okey, selepas dah tulis tu, awak bolehlah pilih design dia. Nak design macam mana poster tu. Nak colour biru ke, hijau ke, merah ke, pink ke. Okey, untuk cari simbol ibu tu, awak boleh tekan elemen. Elemen tu awak boleh macam nak type, nak cari gambar ibu, gambar mak. Awak type je ibu atau mak, nanti ada keluar. Cuba awak type. Cuba type ibu. Okey.
Tu kan keluar gambar ibu. Boleh nak tampal-tampal apa semua. Okey. Tekan je nanti dia akan keluar. Nilai ni yang ni. Okey. Buat Cuba. pasal ni. Cuba letak je. Yang mana awak nak. Okey. Boleh gerak yang mana satu, mana-mana awak nak. Itulah. Tak kena dengan Okey. dengan apa? Okey, macam tu. Lepas tu kalau nak tambah macam kasih sayang selalu dikaitkan dengan cinta. Unsur dia adalah apa dia? Selalu buat macam ni. Sini nilai kan. Heart ataupun love, hati. Okey, boleh tak hati ke love ke? Nilai ini cikgu ajar macam mana? Bagi cantik-cantik. Okey, tulisan pun boleh pilih. Color tulisan pun boleh pilih yang mana ikut awak nak lah. Yang perlu nanti. Awak buat dekat sana sebab cikgu tadi pakai akaun cikgu. Mana ni? Awak buat Ni. kat sana. Awak tak. Yang tu. Nanti awak buat hiaslah cantik-cantik ikut kreativiti masing-masing. Semua dah siap Kalau dah siap, masukkan dalam Padlet dan cikgu nak minta kedua-dua kumpulan persembahkan apa ni? Persembahkan poster dan bagi huraianlah sikit apa yang awak dah buat. Boleh? Boleh. Okey. Okey dah. Stop. Okey, kumpulan kedua. Okey, boleh datang ke depan. Persembahkan poster. Okey, poster ni ceritakan pasal kita apa tu? Kita haruslah hormati dan sayangi ibu. Ibu kita gigih mencari nafkah macam rezeki untuk anak-anak kita. Jadi kita kena bersyukur dan sayangilah ibu kita. Okey, apa yang awak dapat daripada kem baru? Awak belajar apa hari ni? Kami telah belajar cara untuk menghias dan membuat poster dan mencari nilai serta petik kutipan daripada sajak tadi untuk diletakkan di dalam poster. Okey, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, hari ini kita telah meneroka sajak pesan ibu beribu-ribu dengan cara yang lebih kreatif. Kita belajar bahawa nasihat seorang itu sangat berharga dan mengandungi banyak nilai murni dan mesej pengajaran. Saya harap kalian semua dapat mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian. Sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, cikgu nak minta semua jawab soalan refleksi dalam Mentimeter yang telah cikgu sediakan. Soalan refleksi ini akan membantu kita memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu nak awak jawablah, ada 3 semua. Yang pertama, dalam soalan Mentimeter tu, cikgu minta awak jawab apa nilai utama yang diperoleh daripada sajak ini. Yang kedua, bagaimanakah sajak ini berkaitan dengan kehidupan seharian anda? Awak kaitkan macam mana sajak ini dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, dalam Mentimeter tu, cikgu nak awak bagi tahu sejauh mana pembelajaran kita pada hari ini menggunakan teknologi dapat membantu pemahaman kamu semua. Awak boleh bagi skala 1 ke, skala 2 ke, skala 3 ke, skala 4. Skala 1 tu merujuk sama ada tidak membantu. Kalau skala 4 tu maknanya sangat membantu. Cikgu harap awak dapat jawablah Mentimeter dia. Jangan lupa tahu. Okey, kita tamatkan kelas kita pada hari ini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini iaitu Datuk Haji Abdul Rauf bin Hussein, bekas Presiden Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia dan juga bekas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Jabatan Sekolah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey Datuk, boleh Datuk ceritakan sedikit tentang latar belakang Datuk? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang saya ni sebenarnya saya bermula dengan sebagai seorang guru. Saya bermula dengan pada 4 hari bulan 1 tahun 1971 mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Abdul Rahman Nebong Tebal. Sebenarnya mulai 41 hingga 31 bulan 12 tahun 71. Tahun 72 saya memohon bertukar dan saya ditempatkan mengajar di sekolah Victoria Institution Kuala Lumpur mulai 1 bulan 1 72 hingga 31 bulan 12 72. Lepas tu saya memohon mengajar pindah dan dipohon oleh kementerian untuk letakkan saya di Maktab Tentera Diraja Cawangan Putra Sungai Besi mulai 1 bulan 1 tahun 73 sehingga 31 bulan 12 tahun 78. Kemudian pada tahun 79 1179 saya ditukar ke Sekolah Menengah Seri Pantai Kampung Kerinci. Jadi berarti bermula 71 sehingga 79 saya sebagai seorang guru. Lepas tu mulai 1 bulan 1 1980 nasib saya baik, terus tak pernah jadi penurun kanan, terus dinaikkan pangkat ke sebagai pengetua sekolah menengah Tengku Sekolah Menengah di Kapar Kelang. Sekolah itu semesti sebelah menengah Tengku Idris Shah Kapar Kelang. Mulai pengetua 1/1/1980 sehingga 31 bulan 1 1985. Selepas itu dinaikkan pangkat kepada sekolah lebih hebat iaitu Sekolah Tinggi Kelang Selangor. Sehingga di situ sehingga 31 bulan 11 tahun 1987. Baik Datuk, soalan saya yang seterusnya, apakah nasihat Datuk kepada guru-guru baru yang baru saja mendapat penempatan di sekolah-sekolah sekitar Malaysia? Okey, yang pertama-tamanya terima kasih sebagai seorang guru. Ini berdasar pengalaman cikgu. Pertamanya, guru mesti komitmen. Itu bertanggungjawab, beramanah. Konsep seorang guru ke, dia pengetua ke, pegawai ke, kerja kerana Allah, bukan kerja kerana manusia. Di situ. Itu yang paling penting. Apabila seorang itu kerja kerana Allah, maka dia betul-betul beramanah. Di situ. Kalau dia tak ada amanah, ini berlaku pengalaman cikgu ni. Waktu cikgu sebagai pengetua Sains Selangor Alam Shah. Seorang ketika itu cikgu jadi pengetua. Pergi mesyuarat di Jitra. Bila balik mari di situ hari Senin tu, cikgu ketua Jabatan Sains dia kata, Tuan Haji berhantu lah. Terkejut. So tanya dia, kenapa cikgu macam dia? Dia kata, Tuan Haji ada di Jitra di situ, di statan di sini, takut langgar cermin. Cikgu pasang iaitu mesin kehadiran tu di
cermin pejabat. Dia datang lewat, kan? Dia rush nak pergi punch di situ, licin, dia terbah. Bila terbah jatuh, berkecai cermin di situ, kan? Cikgu pergi tengok dia di hospital, putus ni urat ni. Itu tanya dia, kenapa cikgu macam tu? Cikgu rush. Takut kat saya tak ada. Dia kata, HM, saya tak takut pada HM. Ini cikgu Cina. Saya kerja kerana God. Saya malu. Waktu saya sampai, dia kata, murid-murid dah perhimpunan dah bermula. Nampak? Itu cikgu. Jadi berarti kerja kerana Tuhan. Tak kisah kita Islam kerana Allah. Itu amanah. Satu. Dua, kan, selain pada beramanah, prinsipnya bahawa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, kan, juga sama. Jadi masa depan anak-anak murid adalah kita selain pada itu. Itu dua prinsip. Okey, baik Datuk. Terima kasih atas nasihatnya Datuk. Okey, baik. Soalan seterusnya, apa nasihat Datuk kepada guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu? Baik. Cikgu mengajar Bahasa Melayu. Cikgu juga mengajar civic, mengajar sejarah. Itu. Apa juga subjek yang kita mengajar, satu mesti kita pakarkan diri kita. Ya, apa juga subjek, mesti kita pakar. Maksudnya berarti apa juga aspek kita boleh jawab. Bukan hanya semata-mata katalah hari ini kita nak mengajar karangan, kan, hanya tajuk itu. Jadi kita kena tahu ambil STPM tak? Tidak. Itu salah satu sebab, ya. Apabila tidak ambil STPM Bahasa Melayu, hari itu yang amat berhormat apabila dia pergi ceramah ucap di kursi di Dewan Bahasa, yang berhormat Perdana Menteri sebut, saya heran kenapa hari ini Nobel Melayu kata yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa pun tak laku. Ini ucapannya. Jadi bila waktu nak balik, dia mari salam dengan tangan dengan ni, cikgu nak balik juga dia mari. Jadi cikgu jawab bagi tahu pada yang amat berhormat, saya ada jawapan pada soalan yang bertanya. Ya, di situ. Jadi sebab dia dah nak rush, dia kata okey Rob, you tulis hantar pada dia. Sehingga hari ni cikgu tak hantar lah. Kan? Jadi maksudnya sebagai contoh tu, kalau hari ini seorang guru bahasa Melayu, sepatutnya dia juga master selain pada aspek bahasa, tata bahasa, nahu semua, juga tahu secara perkembangan bahasa Melayu dan kesusastraan Melayu. Sebab itu kalau pelajar itu dia tak ambil STPM pun, dia mesti baca Nobel Melayu, baca sejarah kesusastraan Melayu, macam mana asal-usul. Itu bila dia baca itu STPM, di situ prinsipal STPM 2. Yang satu bahasa translation semua, yang kedua kesusastraan. Jadi dengan itu kita tahu semua. Jangan apabila budak soal, kita on hand boleh jawab. Kalau kata kita tak boleh jawab, tak apa. Okey. Besok cikgu akan beritahu. Jangan malu. Kemudian yang kedua, kita mesti master semua bidang. Sebab itu apabila cikgu mengajar situ, kan, jadi pengetua dan juga mengajar di RMC di situ. Alright. Setiap pelajar mesti baca surat khabar. Malah tahu anak cikgu waktu dia sekolah rendah lagi, cikgu dah berlanggan New Straits Times dan Tulisan Melayu. Terkejut pagi
anak cikgu Muhammad Husin atau Muhsin. Tahu, pagi-pagi dia tu sebelum cikgu nak hantar dia orang pergi sekolah, dia tu tengok glance through tajuk-tajuk, cari New States Times tak jumpa. Tahu, rupanya anak cikgu Muhammad Husin dia nak pergi bilik air pun dia bawa surat khabar, sambil dalam bilik air buang air besar pun baca surat khabar. Dan habit itu hingga hari ini, dia bahkan di rumah dia ke di sini ke, dia akan ada buku ataupun bahan bacaan. Itu maksudnya pada soalan tadi, guru mesti lengkapkan diri. Apa juga yang murid soal boleh jawab, bukan gantung pada bahasa Melayu itu saja, semua boleh di situ. Kalau tak ada, tak apa. Okey, baik Datuk. Seterusnya, bagaimana guru ingin bertahan dalam bidang pendidikan ini, dan mungkin sekarang ni mungkin banyak cabarannya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit pengalaman? Ya. Okey, silakan Datuk. Kita sekali jadi cikgu, matlamat kita nak jadi cikgu sampai akhir hayat. Okey. Kalau diri cikgu sendiri, kalau kita cikgu dah setiap sekolah cikgu pergi, cikgu akan tinggal rekod. Okey. Kalau cikgu bahasa Melayu katakan, biasa anak cikgu di Bukit Bintang Girls School, guru bahasa Melayu Basperi Selu, sebulan 1 karangan. Guru bahasa Melayu, kalau tak kira tingkatan, sengaja tingkatan, katalah bukan tingkatan 6. Okey, kan? Kalau tingkatan 6 pun, okey. Bukan tingkatan 6, cikgu mengajar dulu. Tiap minggu 1 karangan mesti bagi. Sebab apa? Dan biasa cikgu mengajar budak Cina yang dapat P7, tak dapat minimum C6. Senang ya, cikgu bagi tiap-tiap ni, cikgu bagi tahu pada ayah dia, mak dia, you bagi karangan, suruh dia tulis walaupun Cina. Kalau tiap-tiap minggu boleh 1 karangan pun dah bagus. Sebab nak buat karangan tu jadi variety. Kalau nak ni, guru mesti baca surat khabar, bukan baca macam sekarang guru pun tak baca surat khabar. Bila baca bahasa, baca rencana pengarang. Kalau rajin, beli majalah. Dulu ada majalah Dewan Masyarakat. Waktu cikgu jadi pengetua, alright, di situ cikgu buat tiap-tiap kelas boleh macam guru bahasa Melayu. Dia suruh tiap-tiap murid ni beli Dewan Masyarakat, murid ni beli Dewan Bahasa. Lepas tu bila ni mengajar katakan kepahaman, okey, minggu ni tajuk ini, minggu ni tajuk ini. Jadi budak-budak ni akan rotate, tukar. Itu amat berkesan. Dan perhimpunan, sebab cikgu jadi pengetua di situ, budak tahu tu cikgu pengetua, sebab tu parent tak boleh datang ambil anak hari Sabtu atau Ahad pagi. Hari Sabtu paling awal 2.30, sebab pagi pukul 9 sampai pukul 12 iaitu reading hours. Tahu reading, jadi murid-murid akan baca. Besok perhimpunan, katakan cikgu tahu, okey, Ahmad, Mustaqim, Shirin, okey, tulis, datang depan. Apa, tolong terangkan rencana pengarang New Straits Times hari ini. Offhand panggil. Dari budak ni tu, ibu bapa tak boleh datang. Ambil. Itu cara. Maksudnya sediakan budak ilmu, boleh mengarang, boleh menulis, boleh membaca pahaman semua, dan cikgu mesti well versed. Jangan pakai malas. Guru malas tak boleh jadi apa subjek. Okey. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Okey, seterusnya, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit tips bagaimana kita nak ajak murid ataupun kita nak pujuk murid supaya mereka ni lebih suka ataupun mencintai bahasa Melayu itu sendiri. Okey. Jadi itu senang saja. Pertama, that's why satu, apabila kita buat mekar kepahaman pun kan, carilah bahan-bahan aspek-aspek yang menimbulkan membincang isu itu. Katalah kalau ambil sastra misalnya, cari buku
anak Mak Lela gila yang tulis Haji Muhammad, kita baca, ambil petikan ini kan, tengok petikan Abah kan, tengok majalah, tengok. Jadi secara tidak langsung jadi mereka akan sedar lah. Pendek kata, jangan totally bergantung kepada buku teks, berarti kan. Okey. Okey, maksudnya tipsnya kita kena pelbagaikan lah. Pelbagaikan. Bahan Cikgu lah. biasa, sebuah sekolah di Tanjung Karang, jemput cikgu. Pergi buat di hotel di Melaka tu. Di situ. Habis ni majlis 2 hari, bagi hadiah. Envelope tu tebal. Dan pasti duit. Cikgu suruh pengetua dan kerani perempuan dia, pengetua perempuan, bilang, lepas tu tanya, ni apa duit dah? Cendera mata. Cikgu sebut, saya jemput saya mari ke Melaka ni pun PIBG dah besar ramai. Tak payah begini. Dia ambil duit ni, bawa balik, belikan surat khabar atau apa di situ, beli hadiah. Hadiah ada pertandingan antara kelas. Abar, pelanggan atau ni. Maka inilah hadiah. Meleleh air mata pengetua di situ, dia dah pincin. Pincinnya waktu dia pincin sebagai timbalan pengarah pendidikan selama. Saya tanya kenapa meleleh? Kami tak pernah jumpa orang macam ni. Okey, jadi clear kan? Maksudnya. Okey, jadi. Okey, baik Datuk. Mungkin yang terakhir pada hari ini, kita ingin bertanya lah. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit tentang pandangan Datuk tentang dasar pendidikan negara sekarang. Baik, bagi saya dasar pendidikan negara hari ini amat tidak sempurna. Sebab apa? Sebab sepatutnya Kementerian Pendidikan apabila nak buat satu dasar mesti berdasar pada fakta dan data, bukan berdasar pada persepsi. Hari ini berdasar persepsi sebagai contoh. Sebenarnya patutnya ikutlah dasar pendidikan negara yang daripada Penyataan Razak, Penyataan Rahman Talib, yang tiap-tiapnya ada. Lepas tu kan kita dah buat dah. Saya bagi contoh yang paling bukti. Walaupun sehebat mana Hatta Perdana Menteri pun, sehebat-hebat Tun Mahathir, kalau kita boleh yakin kan, maka dia ikut. Jadi cikgu, waktu cikgu jadi pengarah di Kementerian Timbalan Pengarah, malah waktu jadi Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah awal, Tun Mahathir arah supaya hapuskan asasi, hapuskan matrikulasi. Waktu tu kan, waktu tu awal lagi tahun 1997 yang ada 3 saja, iaitu asasi Universiti Melaya, matrikulasi UKM dan juga matrikulasi Universiti Sains 3. Maka apa yang cikgu buat waktu tu, cikgu dah Timbalan Pengarah sekolah. Sebab tekanan politik daripada DAP, MCA, hatta orang Melayu sendiri dah yakin bahawa budak Melayu tak perlu ambil SPM sama dengan budak Cina dan India dan sebagainya. Bukan melalui asasi, bukan melalui matrikulasi. Mereka kata melalui matrikulasi hampir. Maka akhirnya Tun Mahathir setuju. Maka arah. Nasib baik jadi cikgu, malah cikgu masuk ke universiti tak ada SPM, tak ada apa, tapi melalui special interest dibuat oleh Profesor Polis. Jadi di situ apabila Tun Mahathir arah itu, cikgu panggil, saya panggil Profesor Mutabirin, pengarah matrikulasi UKM
kemudian arwah Mak Said, semua tu sama beh dengan cikgu di Alam Shah. Dia jaga asasi, kemudian profesor daripada universiti. Ni 3 orang saya kata okey, you all boleh tak dalam seminar kami you tulis setiap peranan sumbangan asasi, sumbangan meritokrasi oleh yang untuk Universiti Kebangsaan dan Universiti ini. Bentang. Betulkah tuduhan BAP, MCA atau pihak-pihak lain mengatakan bahawa standard meritokrasi masuk rendah? Buktikan berapa bilangan. Dan cikgu sebut ni, kami terbest milih-milih tidak ada STPM. Yang waktu tu ada STPM dalam bahasa Melayu, hanya subjek bahasa Melayu, lain bahasa Inggeris. Walaupun kami ambil, tapi kami dan subjek bahasa Melayu je bagus. Sejarah pun masih dalam bahasa Inggeris di situ. Jadi kami buktikan, walaupun kami masuk, Profesor Engku Aziz Vice-Chancellor waktu tu buat special peperiksaan, special interest. Kami masuk, tak ada yang fail pun. Nampak? Tak ada pun gagal first year, second year atau third year. Itu menunjukkan sama. Maka dasar pada itu, alhamdulillah, sampai mesej itu pada Tun Mahdi. Maka apabila nak merasmikan seminar itu, datang yang berhormat Najib, terkejut. Najib kata, you all jangan fikir saya nak hapuskan asasi meritokrasi. Mesti kita Kementerian Pendidikan ambil alih program asasi dan meritokrasi daripada universiti. Nampak? Strict Tun Mahdi, kalau kita boleh yakinkan, maka dia terima. Jadi begitu juga pada soalan tadi. Okey. Okey, baik. Mungkin kita punya penonton-penonton, kita tanya-tanya siapakah Datuk ini sebenarnya. Mungkin Datuk boleh ceritakan secara ringkas latar belakang Datuk. Mungkin berapa tahun dalam bidang pendidikan dan apa jawatan terakhir Datuk sebelum bersara. Silakan Datuk. Saya di situ pertama saya jadi cikgu mulai tahun 4 bulan 1 71 sehingga 31 bulan 12 1989. Okey, jadi berapa tahun tu? 71 sampai tahun 1989. Okey, itu. Baik, selepas itu jadi pengetua. Selepas itu saya jadi timbalan. Dapat. Lepas tu jadi guru daripada tahun 71 sehingga 89. Jadi berapa belas tahun di situ 80 71 81 10 kemudian baik. Okey, jadi guru. Okey, sampai itu. Kemudian bukan 89, 1971 sampai sebelum 1980 1979. 79. Okey, itu jadi guru. Lepas tu jadi pengetua. Daripada 1980 sehingga 1993. Lepas tu jadi pengarah pendidikan daerah Kuala Langat dan Sepang 2 tahun 4 bulan. Lepas tu jadi timbalan pengarah bahagian sekolah, timbalan pengarah Melaka. Okey. Lepas tu naik pangkat timbalan pengarah bahagian sekolah. Okey, waktu kenapa naik pangkat sebagai timbalan pengarah Melaka? Kerana cikgu mulut capui, tak takut kan. Jadi dalam satu seminar yang diadakan di Seremban, di hotel, ini seminar yang dihadiri oleh iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Tan Sri Ahmad Arsyad, timbalannya iaitu Asyik Bersama. Kemudian ada isu
isunya iaitu PPD nak diubah daripada berperanan sebagai penyedia kurikulum, juga nak diberi jawatan baru sebagai pengarah iaitu jaga duit. Seminar. Dalam seminar itu PPD pengarah kami Selangor tak nak jawab. Dia kata saya nak you all jawab. Dia duduk di belakang. Maka Selangor saya ditugaskan oleh pengarah Selangor. Tahu, bila soal semua tanya semua negeri, PPD semua negeri setuju diubahkan. Jadi PPD juga tanggungjawab kewangan. Sampai ke Selangor, Haji Rauf bangun, saya mewakili Selangor tak setuju. Terus Tan Sri Nudin bangun, dia marah. Haji Rauf, faham tak apa maksud? Ni tempik tu pada atas sikit. Dia marah lah. Jadi saya jawab. Dia kata Datuk Sri, saya faham. Sebab itu saya tolak. Takkan Datuk Sri tak faham, tak tahu. Kan saya dia bekas pengetua sekolah asrama penuh. Ketua asrama penuh, pusat tanggungjawab. Pengetua bertanggungjawab, bukan kerani mengenai duit. Jadi sama juga. Jadi kalau PPD ditugas itu, maka tak ada fungsi PPD. Patutnya PPD bertugas PNP. Subjek pengajaran, bukan soal duit. Soal duit lantiklah kerani. Maka saya balik selepas tu, iaitu timbalan kemudian dah pengarah KPPM baru tu, lantik saya jadi timbalan pengarah Terengganu. Tahu kerana apa? Kerana saya berani bercakap, orang lain makan aku. So saya tolak sama juga. Saya kata kat dia saya tak akan pergi kerana isteri saya pensyarah Tim Melayu. Itu satu. Dua pula di Terengganu saya kata di situ kan, ramai lagi best-best saya di universiti yang layak dilantik timbalan pengarah. Apa saya pergi, dia terima, maka saya tak pergi. Kali kedua juga di Aston Kelana, di situ dia juga KPM. Dia soal lagi satu soalan di situ, iaitu kan, isu mengenai pendidikan lah. Kan, dia kata di Malaysia ni pengarah ketua-ketua tak ada pun yang standard. Tahu, pegawai IAB, syarah IAB, dia baru balik dari Amerika buat PhD. Dia boleh tuduh tu. Saya bangun, saya kata, doktor, you baru dapat PhD, tak ada pengalaman jadi pengetua. Di situ, cuba you pergi jadi pengetua. Saya cabar, baik jadi ambil tempat saya, bekas sekolah saya pengetua. Jadi cerita itu, pensyarah IAB ini lapor pada KPPM di situ. So, bahawa itu sampai pada dia, maka dia naikkan pangkat, hantar saya pergi timbalan pengarah Melaka. Saya jumpa pengarah pendidikan Selangor. Di situ tanya, macam mana tuan, saya nak pergi tak? Dia kata, Haji Rauf, sekali ni KPPM nak test you. Saya buat ni cakap. So, saya pergi. Saya berulang sebab apa? Sebab anak-anak dan diri terlebih. Adakah itu jawatan terakhir Datuk sebelum jadi, bersarat? selepas saya duduk 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 4 bulan pengarah Melaka, maka KPPM hantar saya ke UNESCO, hantar kursus semua di situ, dan naikkan pangkat saya timbalan pengarah bahagian sekolah. Besar kan? Saya duduk di situ. Lepas tu berlaku isu, ingat tak? Pada 1998, 1997, bila buka je sekolah, berlaku isu negara. Buku teks tak cukup.
kedai buku tak ada buku teks, sekolah tak dapat, parent tak boleh. Maka kan apabila berlaku isu tu timbul lah iaitu ni KSU, Ketua Setiausaha Negara, Ketua pun Kementerian Pendidikan pun di situ pening. Tiap-tiap tahun dia kena mengharap ni audit negara. Pasal apa? Di buku teks duit surplus tak bayar hutang 150,000. Banyak tu. Ni apa, bukan 150, 1.5 juta. Dan pengarah dia adalah Nordin Awaman. Okey, my classmate. Sampai satu ketika dia keluar daripada lift di bangunan buku teks, pengsan. Kami usaha dia, nasiblah kau ni Nordin hitam. Kalau putih nampak pucat. Kan? So cikgu diarah oleh kementerian pergi naikkan pangkat 1 bulan 1 19 tu sebagai pengarah buku teks. Cikgu pergi 2 tahun lebih di situ, buku teks selesai isu tu. Dan cikgu pincin keluar pada buku teks, tinggal hanya hutang 500,000. That's normal. So 1 bulan 1 1999 dinaik pangkat ke pengarah bahagian kurikulum. Itu yang terakhir? Ya. Itu yang terakhir? Tak, Oh, belum ada lagi. belum lagi. Pergi situ. Pergi ke situ 1 bulan 1 1999, duduk 9 bulan, ditukar naik pangkat timbalan ketua pengarah teknikal. Itu jurusan B. Surat keluar. So cikgu tolak. Jumpa waktu itu Menteri Tan Sri Musa Ahmad. Dia kata, Rauf, teruk you ni pasal apa itulah. Saya tak berminat. Bukan tak minat, tak berminat kerana saya bukan graduate science. Nak jadi timbalan ketua pengarah teknikal, patutnya graduate science, engineering. Saya graduate sastra. Saya tak tahu apa-apa mengenai sains di situ. Saya tak nak. Bila tu Tan Sri Musa sebut, sebelum ni ada 2-3 orang graduate art boleh. Itu masing-masing Tan Sri. Saya nak yang saya pakar, saya itu saya terima. Sebab itu saya tak nak orang soal saya pakai teks. Terkejut Tan Sri Musa. Okey. Jadi sebab itu maka saya tak jadi pergi naik pangkat itu, maka dibagi pada timbalan pengarah bahagian sekolah. Okey, tapi tak sama dengan timbalan ketua pengarah pendidikan. Timbalan pengarah bahagian sekolah hanya super skill C. Kalau sana super skill B. Waktu tu KPPM super skill A. Jadi timbalan ketua pengarah teknikal dan modul. Kan? So tak apa. Tapi kemudian pada 2001 saya dinaikkan pangkat jadi timbalan ketua pengarah jabatan sekolah. Itu saya terima. Okey. Jadi saya terima itu bulan 2 sebenarnya. Ada dalam tu yang saya bagi tu dia tengok. Bila saya terima tu, saya jadilah timbalan ketua pengarah. Tak sampai 6 bulan lah. Jadi 5 bulan, 9 bulan 7 saya tamat perkhidmatan. Tetapi terkejut saya. Okey. Pada hari 8 bulan last day perhimpunan, saya jemput Tan Sri Musa di bangunan kami bagian sekolah di kementerian sama itu. Jemput Tan Sri Musa berucap. Lepas tu sampaikan beliau sampai habis sampaikan hadiah semua. Dia pun bagi surat pelantikan mulai 9 hari bulan 7 2001. Hari ni 8 bulan lagi. Besoknya lantik timbalan pengurusi SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Tak pernah berlaku. Dan jawatan tu kosong bila timbalan tu dilantik pergi ke UNESCO. Dikosong tunggu sampai cikgu bersara. Tanya dia kenapa? Jawab Tan Sri Musa arwah Pendidikan. Dia kata, Rauf, you pergi sana, you jumpa betul. So cikgu telefon arwah Tan Sri Mazlan, pengarah ni Suruhanjaya Pendidikan. Tan Sri, boleh tak
bagi saya lewat sikit. Sebab saya nak tengok matahari lah terbit. Kejap-kejap tak pernah tengok, pagi-pagi buta. Jadi bagilah peluang saya nak rehat sikit. Terkejut Tan Sri ni jawab di situ kan, Rauh di situ kan, you kena mari cepat sebab dah 4 bulan saya tiada timbalan. Suruhanjaya mesyuarat mesti hanya yang boleh pengurusi dan timbalan. Orang lain tak boleh mesyuarat. Kalau sekiranya orang lain mesyuarat, kalau cikgu tu atau kes tu lapor pada mahkamah, maka dia anggap tak sah. Jadi sebab tu, so saya pujuk-pujuk dapatlah bagi cuti. Saya mula pada 22 bulan 8. Nampak? Okey, selepas itu jadi 5 tahun. 5 tahun jadi timbalan. Saya buat macam-macam yang tak pernah orang buat. Okey, antaranya saya mengesahkan jawatan guru-guru PJJ. Guru PJJ lebih kurang 1,800 orang dah dapat ijazah PJJ tetapi tak dapat disah jawatan kerana mereka pergi buat kursus PJJ sebelum mereka disah jawatan. Saya buat. Jadi waktu tu saya ada timbalan SPP, saya boleh overrule. Jadi itu antara sumbangan Datuk lah. Yes, itu sumbangan besar. Jadi 1,800 itu mula-mula bila mesyuarat di Kementerian Pegawai di Kementerian Hatta nama dia. Memang kami gelar Suapa Kerani. Dia bos tak nak buat. Dia kena sahkan jawatan. Dia kata kami tak boleh buat. So tak pernah orang buat. Dia kata okey, Hatta dia punya bos Zahra di situ, alright. Kalau tak boleh buat, saya boleh buat. Jadi saya nak semua dalam masa 2 minggu pada sekarang di situ semua guru yang tak disahkan jawatan, pengetuanya GPN negerinya hantar direct pada SPP, maka lurus. Lepas tu selepas 5 tahun, dia tahu apa saya jawatan saya? Iaitu Majlis Perundingan Melayu, iaitu yang pengurusinya adalah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, iaitu Badan UMNO, pujuk saya untuk jadi CEO Majlis Perundingan Melayu. Nampak? Pujuk dia punya pengurusnya mari sampai koma. Tulan anak murid cikgu Razi, Dr. Razi, di situ daripada RMC, dia pujuk cikgu, mainlah cikgu. Jadi adakah ketika itu Datuk sudah berada di akhir-akhir untuk usia bersara ke bagaimana? Mana? Itu dah bersara dah. Oh, setelah bersara lah. 8 bulan 7 tahun 2001. Lepas bersara, dilantik sebagai timbalan pengurusi SPP. Tahu, SPP yang lantiknya bukan menteri, tetapi adalah Majlis Raja-Raja Melayu Agung. Sebab itu bila kata Suruhanjaya, tak ada siapa boleh lawan melainkan mahkamah, sebab suruhan di raja. Jadi cikgu pergi jadi timbalan dan macam-macam cikgu buat. Tengok dalam buku, tapi cikgu tak tulis itu sebab itu sulit. Tapi pada ini dah kata hanya tugasan. Ya betul. Jadi cikgu buat macam-macam. Selain itu cikgu dia buat sebelumnya di SPP tahu. Temu duga habis awal banyak pegawai ini PTD pukul 12 habis, petang mereka pergi main golf. Bila cikgu jadi timbalan tak ada, temu duga sampai pukul 1. Soalan cikgu buat bersama jawatan kuasa, semua takut. Nampak? Jadi bila habis SPP, maka itu iaitu Majlis Perundingan Melayu itu besar. Dasar UMNO untuk membina Melayu. Cikgu diberi CEO pendidikan. Maka itulah sumbangan cikgu yang paling besar waktu itu adalah PPSMI. Sebuah kajian lah. Yes. Orang tolak, cikgu buat, dan hasilnya berjaya.
habis situ cikgu dijemput pula jadi pengurusi ni pendidikan perkasa. Waktu tu Ibrahim Ali jadi presiden. Cikgu bising, cikgu demonstrate, cikgu siapa kan, sumbangan. Habis jadi perkasa, maka cikgu duduk diam sekejap, maka mulai 2012 sampailah 2024 bulan November tu, cikgu jadi presiden Persatuan Pesara. Barulah habis duduk di rumah. Ya, betul. Jadi inilah jawatannya sekarang, iaitu Presiden Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia dan juga bekas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Jabatan Sekolah. Jadi maaf kata tak apa. Cikgu tadi ditawar sebagai Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Teknikal. Malah cikgu dipujuk jawatan sebagai pengarah pendidikan Malaysia, ketua pengarah pendidikan Malaysia, bukan Razi orang Melaka ni. Tahu siapa orang Melaka? Arwah. Iaitu ni apa? Dia kawan dalam former pengetua high school Melaka. Bukan dia. Sebab dia jenis betul benul. Apa kata menteri itu? Palang itu contoh. Tun Mahathir. Ada lagi cerita dengan Tun Mahathir, to tell you truth. Tun Mahathir juga sekolah wawasan. Sekolah wawasan Tun Mahathir hendak buat 12. Cina tolak. Satu saya tengok. So dalam corak kabinet Tun Mahathir arah Tan Sri Musa, you bawa askar you tu pergi pujuk NGO Cina, pujuk Donzong, pujuk Gusa supaya terima sekolah wawasan. So dalam pos kabinet Tan Sri Musa sebut. So Tan Sri Musa kata, Haji Rawuh you bawa askar itu. Saya pun nak ikut, dia pun nak ikut. Itu pujuk. Apa jawab? Itu. Ini untuk you all ni boleh. Tak, apa cikgu jawab? Cikgu jawab. Tan Sri lah habis pos kabinet. Cikgu pergi terus jumpa Tan Sri Musa. Dalam bilik Tan Sri Musa duduk. Cikgu sebut, Tan Sri, ini Haji Rawuh cakap. Saya tak akan ikut arahan Tan Sri, tak akan ikut arahan Perdana Menteri. Tan Sri nak buang saya, buanglah. Nak lucut saya, mana ada. Tan Sri Musa terkejut. Tan Sri Musa terkejut. Cakap apa ni? Saya depan cikgu sambung lagi. Cikgu, Tan Sri, kalaulah kita turun, Tan Sri nak ikut sama, saya yakin at least 5-6 buah sekolah lagi Cina akan terima. Tetapi Tan Sri, orang Melayu akan sumpah Tan Sri. Zaman Tan Sri jadi menteri lah, sekolah Cina naik mendalam. Tahu tak maksud sekolah wawasan? Sekolah wawasan tu, setiap satu kawasan perumahan yang seramai yang sebanyak 300 buah rumah, Kementerian Pendidikan wajib menyediakan satu sekolah menengah, 2 SK. Wajib. Contoh ni tengok di Shah Alam, semua ada. Tetapi kalau ada sekolah wawasan, berarti sekolah wawasan ini hanya sama ada sekolah kebangsaan wajib, sama ada sekolah Cina atau sekolah India. Jadi berarti semua kawasan perumahan baru akan ada sekolah Cina. Berarti naik macam cendawan. Baru Tan Sri Musa terkejut. Wih, macam tu ke? Yes. So macam mana nak jawab pada Tuan Mahathir? Tan Sri pergilah cakap, jangan dalam kabinet. Jawab di luar. Maka itu sumbangan. Mula-mula saya tulis dalam biografi, tapi sebab itu benda rahsia, tak mau menghina, maka berjaya. Itu sumbangan besar. Kemudian pada 1999 cikgu nak pencin. Sekali lagi Tun Mahathir arah. Tan Sri Musa pasal ikut. Tan Sri Musa jadi menteri, bukan wakil rakyat. So waktu tu cikgu tak jawab tak buat wakil, tak jawab di dalam pos kabinet. Cikgu pergi tanya Tan Sri Musa dalam bilik Tan Sri, tapi lembut. Tan Sri nak tutup ke? Dia kata ni arahan
Tan Sri jangan. Tan Sri pergi jumpa Profesor Ku Aziz, beritahu Ku Aziz akan jawab pada Tun Mahathir. Tun Mahathir amat hormat pada Ku Aziz. So Tan Sri Musa pergi. Maka hingga hari ini ada. Dia nampak. Itu antara sumbangan. Kan? Malah ada satu lagi sumbangan lupa. Cikgu dihantar bukan saja untuk hendak naik pangkat KPPM ni. Gila orang berebut. Kalau tidak, hari ni cikgu pincin super scale B. Waktu tu KPPM super scale B. Gaji cikgu akan dapat pincin sebulan mau 7,000 lebih. Ni dapat 6,665 sebagai timbalan. Nampak? Itu. Kemudian waktu cikgu pengarah timbalan pengarah sekolah, cikgu dihantar oleh Wan Zahid. Cerita yang tadi ada Dr. Wan Zahid. Hantar 6 bulan kursus di Stanford, Amerika. Mulai bulan 8. Cikgu tolak. Kena marah dekat sejam Wan Zahid. Dia kata, Rauh, you ni bodoh lah. Itu KPPM. Kenapa agak sedih? Orang lain mari lobby kat saya, merayu kat saya, you tak lobby, tak apa, saya hantar kat you, you tolak. Pasal apa? Saya hantar you sebab saya tengok you ada potensi, saya pincin besok, you boleh ini. So, tahu. Saya jawab pada di situ pada PM, saya tak penting pangkat, saya penting anak-anak saya. Sebab tahun ini di situ anak saya nak ambil SPM tingkatan 5 di FCKK. Saya nak dia dapat grade yang terbaik kerana dia nak buat doktor, nak jadi doktor. Kalau saya pergi saya tak boleh bimbing dia. Jadi apapun keluarga lah menjadi keutamaan. Nampak? Keluarga lebih penting. Saya tak pergi. Nampak? Orang lain berebut dan pengalaman. Ramai orang tak pegawai yang pergi buat master PhD, anak dia berselampukan. Esok saya jaga anak ni. Okey, baik Datuk. Itu dia. Okay, terima kasih Datuk untuk segala perkongsian pada hari ini. Semoga temu bual ini dapat memberi inspirasi lah kepada guru-guru di luar sana untuk teruskan perjuangan dalam bidang pendidikan, berkecimpung dalam bidang ini sehinggalah di usia pension nanti pada usia 60 tahun insya-Allah. Okey, terima kasih Datuk. 60 tahun siapa masuk untuk cikgu lah. Kita semua ada ibu. Jadi ada apa-apa nak cakap pasal ibu? Hormatilah ibu kita. Lagi? Kita kena ingat pesanan ibu kita. Sayangi ibu kita. Saya sayang ibu saya. Okay, kita semua sayang ibu kita. Terima kasih. Bye.